Jom, kita tengah lepak dekat Jalan Tar. Ramai juga hari ni. Hari ni kita nak promote kita punya penjajah-penjajah tempatan. Tak payahlah kita pergi beli dekat warga-warga asing. Jom. Bang, berniaga apa bang? Saya berniaga serunding bang. Ada beberapa produk lah. Saya berniaga serunding, serunding daging, serunding ayam, serunding Abang Malaysia ke? Macam Bangla saja. Tak ada lah bang. Saya mix sikit. Oh, okey. Tak apa bang. Jual apa ni? Saya punya ayah ada Bengali, Sing. Ha. Saya punya mak Kelantan. Okey. Macam ni lah. Okey, lama dah jual ni. Serunding ni. Dalam 5-6 tahun dah bang. Okey. Ni berapa? Okey, ni serunding daging 50 gram RM10. Okey. Kalau ambil yang 250 gram 40. Kalau ambil 500 gram setengah kilo kita bagi diskaun sikit lah bang. Sendiri buat lah ni. Ni wife dengan dia punya sepupu buat lah. Okey. Alright. Ada juga bang, kurma ada kurma. Ni ada, apa ni kurma? ni Tunjuk kurma. sikit. Ni kurma ajwa. 50 gram, ni yang 100 gram. Okey. Dia ada jugalah. Okey. So bisnes Bisnes kismis. Oh, okey. Sikit abang berniaga sikit baru So, nak okey. bangkit balik. Bulan Ramadan ni okey. Okey bang, baru start Rezeki berniaga, okey. bang. Alhamdulillah, baru Alright. start 2-3 hari berniaga. Okey, kata-kata semangat kepada penjajah-penjajah tempatan kita. Daripada saya. Ya. Kalau macam mana pun dalam ujian, dalam hidup mesti kena cuba juga untuk bangkit semula. Sebab saya sendiri pun sedang berusaha untuk bangkit semula dalam kehidupan, untuk meneruskan kelangsungan hidup demi isteri dan anak-anak. Terbaik. Teruskan usaha. Semoga permudahkan rezeki. Terima kasih bang. Bang, Cikgu Chandra bang. Ya, betul. Cikgu Chandra bang. Okey bang. Alright. Tu bagi ini. Macam produk.